So hari ni kita betul-betul nak pergi tasik di Semasa. Ni panas ni, insyaAllah. InsyaAllah. Dan tak tersekat jalan. Before apa-apa, jangan tuduh kita orang left out China, okay? This is all coincidence. Yeah. Sedang menunggu bas. On demand. On the way nak pergi LRT, naik bas T200 daripada Gombak. The thing I love going out with my roommate is that they all take charge of the direction and I don't have to think. Cia nak kat depan, dia tengah cari jalan. And aku just enjoy the journey and buat vlog without have to think. Apa yang berasak ni? Bahan-bahan factoring je ha? Dah mula dah. Stesen berikutnya, Bandaraya UOB. Stesen pertukaran ke KTM Commuter. Next. Apa benda tu Tak nampak. Tak nampak. Tak payah MRT. Kita orang tengah stuck dekat MRT 3 masa sebab there's no train stop at all. Dia cakap 9 minit tapi tak sampai setengah jam dah tunggu. Dia tak bergerak. Daripada tadi 9 minit. And like everyone is clueless, tak tahu nak pergi mana because tak tahu nak pergi mana. And ada guard tengah patrol tapi tak cakap apa-apa. Like we've been waiting for announcement ke apa kan. But nothing. Like not any single train stop here. Tak ada, I don't think there's like kaunter berdekatan kat atas ni. Boleh je nak naik untuk tanya. So kita ada stop tanya guard tu 30 minit ke 45 minit. So we choose to go to bus stop. Kita tengah cari stesen bas ni ke? Ada cok tak apa? Okay. Thank you. Alhamdulillah. Apparently nak pergi Tasik di Semasa tu ada diorang sediakan van festival diorang. So free cipat. Oh. Kat depan. Tapi guys ni van putih tau. So kita takut juga. Takut nak selamat, takut kena attack. Okey juga. Okay, ada perempuan lain juga dalam van ni. Tapi van putih. Lompat-lompat kita tau. Kita lompat di belakang sekali. A travel service. I think they need to go out first. Pintu sana. Kita tak tolong record ke apa. Okay, let's go. Mana? I should take off this.
kita orang gerak pukul 9 tadi. Tak breakfast lagi. Perjalanan pula jauh sebab KLCC punya train tutup, Ampang pun tutup. So kita tengah nak cari makanan. So ayah nak lapar, aku pun lapar, semua dah Kenapa lapar. mulakan dengan nama aku Tak dulu? tahu. Buy for free one je. Jom beli, jom. Ada pet cactus lain. Macam kena nak beli kata kan. So boleh share. Boleh sama-sama. Ya bos. Aku nak cactus ni. Terrarium. Aku lah. Kena berpayung sebab panas. Tapi berkayung tengah-tengah panas ni tak feel lah. Update semua dah berpayung. It's so pretty. Video TikTok. Sabar, kau ikut je aku jalan. Okay. Dekat tau. Okay. Straight apa? Bagi nampak bunga banyak. Kau duduk sini. Dia apa weh? Tak apa, pandang je. Apa? Taman Tasik Cucu Masa Instagram. Kau nak bagi tu ke? Sister ikut je. Sister? Ya. Tadi tak lakar dah. Ganteng lah. Kita tengah ambil gambar sister lain. Aku buat sendirilah Nya. Cuma tukarlah. Kita nak naik benda ni. Are you going to stop? You guys going to stop? Okay, ada ni. Abang duduk. Kenapa bulan? Share korang punya. Papua. Damage yang dah berlaku adalah air RM8. Tak Aku boleh dah apa kata lagi. jangan beli dekat situ. Kau pergi beli apa? Aku nak air oren. Air oren sedap. Refreshing. Panas gila. Panas gila. Tengah panas, makan berpanas. Ni kalau dekat Cairns baru dah beli nasi lemak ayam. Kalau nak banding pegang tak? Nak rasa satu boleh? Ambil. Bau pun dah sedap, so aku campur. Sambal dia sedap. Pedas tapi sambal. Ha? Pedas. Tapi sedap. Tak jauh kata aku nak ayam nasi lemak ayam rempah. Aku kata ayam rempah. Ayam kunyit. Tak ikut pula dalam Grab tadi. So sekarang kita baru balik daripada Pituasa. So nak pergi ke KLCC. So tengah cari LRT Kelana Jaya. Dia je yang bercakap. Oh sekali senang kau buat vlog. Tapi macam jauh. Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Tahu. Dia macam apa benda ni perempuan weh? Oh ya ke? Ya. Cepat weh. Kau weh duduk. Jahat ni muka aku. Mana? Tak adalah halangan kan? Tak tahu lah. Kita sampai ke Masjid Jami'.
So sakit perut. Lepas tu Lepas je makan dekat Asian food dekat Titi Wangsa tu, sakit perut. Memulas weh tapi tak berak pun. Sakit perut, rasa panas. Maybe sebab makan pedas. So Gaviscon double action. Platform 2, train ke Putra Heights Aku dah record. akan tiba di platform 2